Assalamualaikum. Saya Amira, wartawan daripada Persona FM. Hari ini saya bersiaran khas di Dataran Lumut Perak, sempena Festival Puisi dan Lagu Rakyat Antarabangsa. Baiklah, sekarang saya bersama dengan TNCPI daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, nama beliau adalah Prof Suryani binti Abu Bakar. Boleh saya panggil Prof Su? Boleh je panggil Prof Su. Okey, baiklah. Apa khabar Prof Su? Alhamdulillah sihat. Awak apa khabar? Alhamdulillah sihat. Cuaca pun bagus hari ni. Itulah, semalam hujan lebat. Okey. Prof dah makan? Alhamdulillah dah. Okay, sarapan tadi. Jadi saya nak tanya sedikit soalan. Sila boleh. Boleh ke Prof kongsikan sedikit perkongsian apa yang menarik sedang berlaku di Dataran Lumut sempena Pulara hari ini? Okay, sebelum tu saya nak ambil kesempatan ni juga. Saya nak mengajak ramai lagi warga daerah Manjung ni untuk berada di sini di Dataran Lumut untuk bersama-sama dengan kita Pulara. Dan hari ini merupakan hari kedua kita. Antara sesuatu yang menarik menanti kita pada malam ini adalah pada waktu malam kita ada qasidah bersama dengan Sharifah Kasif, dan malam ni juga kita ada devotees. Jadi datang beramai-ramai semua untuk melihat pelbagai acara yang dapat kita raikan bersama malam ini. Ada banyak lagi artis-artis lain, insyaAllah. Baiklah, terakhirnya saya nak bolehkah kalau Prof kongsi ajak pengunjung-pengunjung yang tak datang lagi di luar sana, anak muda, untuk datang ke Pulara ini? Okey, untuk petang ini jangan lupa, petang ni lah, saya promote petang ni lah ya. Petang ini kita akan ada bersama, kita ada narasi dan puncak puisi Pulara yang akan bersama dengan Sabri Yunus dan juga Fetri Yahya. So, jumpa kita petang ini, dan dalam masa yang sama kita juga ada persidangan rumpun Melayu sedunia atau dikenali sebagai Rumia. Jadi dekat sini lah kita nak bersama-sama untuk melihat dan mengangkat balik bahasa, bangsa, seni dan sebagainya, kan? Betul tu. Seronok kan, macam-macam ada kan? Ada macam-macam persembahan yang saya tengok daripada semalam. Di samping itu juga saya nak promote di sini, di luar sana tu pun ada lebih daripada 20 booth yang melibatkan UA dan di mana kita pun tunjukkan semua hasil-hasil penyelidikan yang berkaitan dengan bahasa, budaya. Ada juga pameran ukiran seni, masjid pun ada dekat sana, daripada USIM, daripada UPSI dan sebagainya. Semua ini nak mengangkat kembali kehebatan budaya bangsa kepada semua, terutamanya lah generasi muda. Baiklah, jadi itu sahaja soalan saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih. Kita berjumpa lagi. Saya wartawan Amira melaporkan diri daripada Dataran Lumut. Terima kasih. Terima kasih.